Assalamualaikum. Yuk masak lagi yuk. Ni apa yang dalam kuali ni? Ni mak numis daripada tadi lah tu dah siap lah ni. Nak numis apa sambal. Mak masak berbola ayam. Berbola ayam masak sambal. Biasalah ya, bawang putih, bawang merah, ikan bilis kita tumbuk, lepas tu tumis. Dan sudah tu masukkan cili. Dan cili tu masukkanlah sos cili, garam, ajino, gitulah. Tak ada halia tak ada halia, tak ada kunyit, tak ada. Mak buat sambal aja. Masukkan sos. Kita godek-godek dulu sampai dia tak berapa kering lah. Dia pekat macam gitu kan. Dah sudah tu kita masukkan berbola ayam. Ada yang suka tak macam ini? Ada sebagian orang tak suka pantang dia ya. Orang tua kata pun tak boleh dimakan benda ni sebetulnya. Tapi dek kerana Papa Zola suka. Benda ni kalau dimakan lembut. Kalau masak macam ni jangan direbus dululah. Kalau direbus dulu dia keras. Dia keras, orang yang tak ada gigi ni memang tak boleh makan lah. Mak buat macam gini je lah. Godek-godek. Macam kita masak telur biasa tu. Jangan lama-lama. Tapi dalam ni tak adalah cair. Biasa je. Nak ngelakkan dia daripada keras. Ada yang suka tak? Tak suka tak apalah. Tapi sebenarnya bagus juga dia. Orang tu kata tak boleh kan. Untuk orang perempuan tak boleh. Dia kata. Mak lah dulu selalu macam gitulah. Tak boleh tak kasih makan. Tapi bagus untuk budak-budak sebenarnya. Sebab telur. Dia dah masak tu sekejap je. Tak payah lama lah. Dia gosang-goseng gitu. Agak-agak warna dia agak berubah gitu. Dah. Ini percuma orang beri. Bukannya mak beli. Papa Zola nampak tu. Dia minta diberinya. Okey raya dah gini aja dah jadinya. Assalamualaikum.